Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Mohammad Naim Mohtar menafikan dakwaan tular di media sosial kononnya Kerajaan Persekutuan atau jabatan di bawahnya akan mengarahkan penutupan pondok tidak berdaftar di Kelantan dan Kedah. Beliau menegaskan tiada sebarang arahan penutupan dikeluarkan dan dakwaan tersebut adalah tidak benar, berniat jahat serta bersifat fitnah. Datuk Dr. Mohammad Naim menekankan bahawa Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa memberi sokongan penuh kepada institusi pendidikan Islam termasuk sekolah pondok, madrasah dan tahfiz sebagai antara tunjang pembangunan Malaysia Madani. Beliau berkata pihak berkuasa agama sedang berusaha mempertingkatkan sistem pendaftaran dan penarafan institusi pendidikan Islam demi menjaga kebajikan pelajar, keselamatan, kesihatan serta kualiti pengajian agama agar lebih tersusun dan diiktiraf. Beliau turut menyeru semua pihak agar tidak menyebarkan berita palsu atau fitnah yang boleh menjejaskan imej institusi Islam serta menimbulkan kekeliruan masyarakat. Jelasnya, sebarang maklumat sahih berkenaan dasar atau keputusan rasmi akan disalurkan melalui saluran rasmi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan agensi berkaitan.